Hai semua, selamat datang ke huraian kita kali ini. Hari ini kita nak bawa anda semua menelusuri satu perjalanan yang betul-betul epik. Kita akan menyelam dalam-dalam ke bahagian penutup Al-Quran, iaitu surah-surah terakhir dalam Juz Amma, berpandukan karya agung tafsir Ibnu Kathir. Sebenarnya kan, ini bukan sekadar surah lazim yang kita baca hari-hari itu. Ini adalah kemuncak mesej ilahi. Ia penuh dengan sejarah yang dramatik, ketegasan identiti kita sebagai Muslim, dan yang paling penting, ia membekalkan kita dengan perisai rohani yang sangat berkuasa. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak rungkai hari ini. Pertama, kurniaan dan ketegasan akidah. Kedua, kita pergi kepada kemenangan dan balasan musuh. Lepas tu, kita akan lihat puncak kemurnian tauhid dan akhir sekali, macam mana nak gunakan perisai daripada penjahat. Kita terus masuk ke bahagian pertama dulu. Di sinilah kita akan nampak betapa terangnya cahaya kurniaan Allah dan betapa tegasnya batas prinsip Islam. Cuba perhatikan huraian surah Al-Kawthar ni. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang dibawa oleh Ibnu Kathir, Al-Kawthar ni adalah sebatang sungai di syurga yang dikurniakan khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan, airnya tu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Hebat kan? Ini sebenarnya satu balasan yang sangat epik kepada musuh-musuh Islam. Waktu tu, musuh macam Al-As bin Wa'il rancak mengejek Nabi. Diorang kata, sebab Nabi tak ada anak laki yang hidup lama, keturunan dan nama baginda akan terputus. Tapi, apa Allah jawab? Allah bagi amaran keras. Merekalah sebenarnya yang abtar. Maksudnya, musuh-musuh inilah yang akan terputus terus dari segala kebaikan dan dilupakan, bukannya Rasulullah. Dan ketegasan ni tak berhenti kat situ je. Ia bersambung terus dalam surah Al-Kafirun. Cuba letakkan diri anda pada zaman tu. Pemuka Quraisy datang jumpa Nabi, bawa satu offer kompromi yang agak pelik. Diorang kata, macam nilah. Apa kata engkau sembah Tuhan kami setahun, lepas tu kami pula sembah Tuhan kau setahun. Adil kan? Tapi dalam hal akidah, memang tak ada tolak ansur. Ayat penutup surah ni memotong terus sebarang perbincangan. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sempadan yang sangat jelas menolak apa jua bentuk syirik. Titik. Okey, kita beralih ke bahagian dua pula. Kemenangan dan balasan musuh. Dekat sini kita akan nampak macam mana janji Allah tu benar-benar berlaku dalam sejarah. Sekarang cuba amati betul-betul apa yang Ibnu Abbas faham tentang surah An-Nas. Ia sebenarnya bagi kita satu realisasi yang cukup mendalam, tapi dalam masa yang sama agak sayu. Waktu surah ni turun, orang Islam tengah bergembira. Pembukaan kota Mekah dah berjaya, orang ramai berbondong-bondong masuk Islam. Tapi di sebalik sorakan tu, ada isyarat tersembunyi. Tugas Rasulullah SAW di dunia dah hampir selesai. Ya, kewafatan baginda dah semakin dekat. Sebab itulah, di saat puncak kejayaan ni, Allah perintahkan baginda untuk bersiap sedia menemuinya dengan memperbanyakkan tasbih, tahmid dan istighfar. Kalau tadi kita tengok kemenangan, sekarang apa kata kita tengok nasib musuh pula? Apa yang paling menarik kat sini adalah ironi pahit dalam surah Al-Masad. Kita semua kenal Abu Lahab, bapa saudara Nabi sendiri yang paling lantang menyakiti baginda. Dia ni bukan calang-calang orang tau. Dia ada harta melimpah ruah, pengaruh yang kuat, anak-anak yang ramai. Pendek kata, kekuasaan dunia dia memang pegang. Tapi, berguna tak semua tu? Langsung tak. Semua kekayaannya tu tak mampu pun nak padamkan waimah sedikit nyalaan api neraka yang sedang menantinya. Dan balasan ni tak terhenti pada Abu Lahab seorang. Isteri dia, Ummu Jamil, yang Allah gelar pembawa kayu api, pun terima padah yang sama ngeri. Masa kat dunia dulu, kerja dia asyik menyebarkan fitnah, mengadu domba, malah dia sanggup tabu duri kat jalan yang Nabi selalu lalu. Jadi, apa balasan dia? Ibnu Kathir terangkan yang leher isteri Abu Lahab ni akan diikat kuat dengan masad. Masad ni adalah tali daripada sabut yang menyala-nyala di neraka kelak. Imejan api dalam surah ni memang sangat kuat dan mengerunkan. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian ketiga. Bahagian ni adalah klimaks perbincangan kita. Puncak kemurnian tauhid. 1/3. Anda tahu tak, itulah nilai surah Al-Ikhlas. Berdasarkan riwayat-riwayat sahih, surah yang sangat pendek dan ringkas ni sebenarnya menyamai pahala dan intipati 1/3 daripada keseluruhan Al-Quran. Kenapa? Sebab ia menyimpulkan seluruh asas sifat Allah dan memurnikan akidah kita ke tahap yang paling maksimum. Jadi, poin yang paling penting untuk kita faham kat sini ialah perkataan As-Samad. Surah ni sebenarnya turun bila kaum musyrikin mendesak Nabi Muhammad SAW, suruh Nabi ceritakan apa keturunan atau nasab Tuhan yang Nabi sembah ni. Jawapan Allah sangat padu. As-Samad. Maksudnya, penguasa yang maha sempurna, satu-satunya tempat di mana seluruh makhluk bergantung untuk setiap keperluan. Semua ciptaan perlukan dia, tapi dia sikit pun tak perlukan sesiapa. Implikasinya apa? Ia menolak secara total segala bentuk dakwaan yang Tuhan ni ada keturunan.
Ayat ni smackdown terus dakwaan musyrikin yang kata malaikat tu anak perempuan Allah. Ia juga tepis dakwaan golongan lain pasal Uzair dan Nabi Isa. Ia adalah bukti mutlak bahawa tak ada satu makhluk pun yang setara, sebanding atau sama dengan Allah. Itulah dia tauhid yang sebenar-benarnya mutlak. Sekarang, kita masuk ke bahagian akhir. Bahagian keempat, perisai daripada penjahat. Macam mana kita nak lindungi akidah yang murni ni? Tahu tak, dua surah pelindung ni, atau kita panggil Al-Mu'awwidhatain, ia tak diturunkan saja-saja. Ada peristiwa besar yang jadi pemangkin. Rasulullah SAW sendiri telah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sham. Jadi, sebagai penawar langsung dari langit dan perisai yang takkan boleh ditembus, Allah turunkan surah-surah ni untuk baginda dan juga untuk kita. Jom kita bedah satu persatu 4 ancaman luaran dalam surah Al-Falaq. Kita ajar diri kita minta perlindungan dari Allah yang menguasai subuh daripada pertama, kejahatan makhluk ciptaannya secara umum. Kedua, kejahatan malam bila ia makin pekat dan gelap. Sebab waktu gelap ni lah syaitan dan binatang berbisa paling aktif. Ketiga, kejahatan sihir yang ditiup pada simpulan tali. Dan yang keempat ni sangat silent killer, penyakit Ain. Dengki manusia yang meluap-luap sampaikan ia boleh membinasakan orang lain melalui pandangan mata je. Bahaya betul. Kalau surah Al-Falaq untuk ancaman dari luar, surah An-Nas pula beri kita perlindungan berlapis untuk ancaman dari dalam. Sebab musuh ni menyerang terus ke dalam minda dan hati, kita diajar seru Allah guna 3 sifatnya yang semakin tinggi eskalasinya. Mula-mula kita panggil dia Rab, pemelihara kita. Lepas tu Malik, raja yang berkuasa mutlak ke atas kita. Dan akhirnya Ilah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. 3 lapis perisai mega, semata-mata untuk satu musuh. Habis tu, siapa sebenarnya musuh dari dalam ni sampaikan kita perlukan 3 lapis perlindungan? Namanya Al-Khannas. Ibnu Katsir terangkan, ini adalah pembisik yang laju je meresap masuk dalam dada waktu kita leka. Dan ingat dia, bisikan ni bukan je datang dari jin yang kita tak nampak tu. Kawan-kawan manusia kita sendiri yang berhati toksik, yang selalu hasut kita buat jahat, diorang pun Al-Khannas juga. Tapi, musuh ni ada satu kelemahan besar. Kenapa nama dia Khannas? Sebab bila kita teringat jika Allah, berzikir je nama Allah, dia terus mengecil, kecut dan lari. Jadi, setelah kita lalui semua ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk kita renungkan sama-sama. Boleh dikatakan setiap hari surah-surah Juz Amma ni meniti di bibir kita waktu solat kan? Tapi persoalannya, sejauh mana kita betul-betul hayati makna dia? Sejauh mana kita guna perisai Allah ni dalam hidup kita? Pesan saya, lepas ni jangan biarkan ia sekadar hafalan di mulut sahaja. Jadikan ia benteng pertahanan minda dan jiwa anda yang paling kuat bermula hari ini. Okey, setakat ini saja huraian kita. Teruskan menggali ilmu dan sampai kita berjumpa lagi.